Tak unik, tak pelik bukan kedai ni. Dalam dulang ni semua menu pelik-pelik. Kalau dalam Melaka, dia je yang ada. Ada masak lemak cili api, ada rendang, ada ikan sungai. Tapi ni kategori unik tau. Tahu apa kita malam ni? Kalau kau pandai teka, apa yang aku makan malam ni? Ini landak masak lemak cili api. Dekat Melaka, dia seorang je jual macam ni. Rendang pula rendang rusa. Ikan talapia temelur. Special kan satu dulang ni. Yang tak pernah rasa landak, inilah masa dia. Rasa dia, tekstur daging dia, memang unik. Rendang rusa ni pun susah dapat. Kalau makan baru dapat rasa beza daging lembu, daging kerbau dengan daging rusa. Warna dengan rupa macam sama. Yang special pasal ikan talapia ni, ikan talapia sungai temelur. Baru lain sikit. Kalau korang tanya, best ke rasa landak? Rasa dia macam ayam hutan, macam itik sikit. Tak apa, cuba sendiri kat sini. Kalau daging rusa, ini confirm korang suka. Manis tau daging dia. Sebelum ni, ramai orang datang sini makan nasi Arab dia. Nasi Arab tu pun ada ayam, daging, kambing. Orang datang memang sebab pasal kari kambing dia lah. Tapi kalau bawa anak-anak, nak layan western macam pasta ke, nasi goreng western ke, alah nasi goreng dengan chicken chop tu, kalau nak lagi kan, garlic bread kena dengan mushroom soup pun ada kat sini. Air yang fancy sangat tak ada lah, tapi boleh try mojito dia, kena dengan menu-menu ni semua. Tapi kalau nak beli landak, nak masak sini pun boleh. Jangan risau, dia orang bekalkan siap-siap dengan sijil dengan nombor pendaftaran. Nak rasa boleh terus pergi kat kari kambing Cikgu Anwar dekat Jasin Bistari Melaka. Alhamdulillah.